Selepas serangan kuat Iran ke atas pengeluar gas asli cecair terbesar dunia di Qatar, harga gas Eropah naik 35%. Ini adalah garisan terakhir yang dilanggar oleh Iran untuk memaksa Eropah dan pihak lain akhirnya menyertai peperangan menentang Republik Islam. Hari ini, beberapa negara Eropah dan Jepun mengecam serangan Iran ke atas kemudahan tenaga awam di Teluk Parsi dan menyatakan kesediaan mereka untuk menyertai usaha memastikan keselamatan Selat Hormuz. Walaupun semalam, mereka semua enggan menghantar kapal ke rantau ini. Tehran segera mengumumkan bahawa jika negara Eropah menyertai perang, negara mereka juga akan menjadi sasaran. Pada masa yang sama, Iran telah menghubungi negara-negara jiran dan menggesa mereka supaya berwaspada kerana rejim bersedia untuk melancarkan serangan baharu. Dalam episod ini, kita juga akan bincang sama ada penutupan Selat Hormuz lebih memudaratkan Eropah berbanding pihak lain. Bagaimana penyertaan negara Eropah dalam peperangan akan mempengaruhi operasi Amerika Syarikat dan Israel. Saya Alexei Peci, mari bincang bersama. Sebelum mulakan episod ini, sila langgan saluran, tekan suka dan komen di bawah untuk membantu algoritma YouTube mencadangkan episod ini kepada lebih ramai penonton. Langgan saluran Telegram saya, Peci News, melalui pautan di keterangan video ini. Kami berkongsi berita terkini sebaik diterima. Jadi, Perancis, United Kingdom, Jerman. Seterusnya, Belanda dan Jepun hari ini pada hari Khamis mengecam serangan Iran ke atas infrastruktur tenaga awam di Teluk Parsi dan menyatakan kesediaan mereka untuk menyertai usaha memastikan keselamatan Selat Hormuz. Negara-negara tersebut hari ini mengeluarkan kenyataan bersama. Petikan, kami menuntut moratorium segera dan menyeluruh ke atas serangan ke infrastruktur awam, terutamanya kemudahan minyak dan gas, serta bersedia menyertai usaha memastikan keselamatan laluan di selat itu. Kami mengecam sekeras-kerasnya serangan terbaru oleh Iran ke atas kapal dagang tidak bersenjata di Teluk Parsi. Serangan ke atas infrastruktur awam, khususnya kemudahan minyak dan gas, serta penutupan sebenar Selat Hormuz oleh pasukan Iran. United Kingdom, yang 3 hari lalu masih enggan menghantar kapal tentera untuk membuka sekatan Selat Hormuz, juga telah mengubah pendiriannya dengan menyertai negara-negara lain. Petikan, kami menyatakan kesediaan kami untuk menyertai usaha-usaha yang diperlukan bagi memastikan keselamatan laluan melalui selat tersebut. Kami menggesa Iran segera hentikan ancaman, pemasangan periuk api serta serangan dron dan peluru berpandu, serta cubaan menyekat selat itu dari pelayaran komersial. Kami bersedia menyumbang kepada usaha memastikan laluan selat itu selamat. Saya juga ingin menyatakan bahawa dalam beberapa hari kebelakangan ini, Iran telah membenarkan beberapa kapal dari negara-negara yang dianggap sekutu dan mesra untuk melalui, sambil memberi amaran bahawa mereka akan menyekat laluan kapal dari negara-negara yang dianggap bermusuhan oleh Iran. Saya ingin ingatkan bahawa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata NATO akan hadapi masa depan sangat buruk jika negara pakatan tidak sokong Amerika buka Selat Hormuz yang disekat Iran. Beliau mengingatkan peranan rakyat Amerika membantu Ukraine dan kini mengharapkan sokongan balas daripada sekutu. Orang Eropah telah mengambil langkah pertama. Oh ya, saya ingin sentuh satu perkara menarik. Hari ini, Donald Trump menyatakan, petikan, NATO kini berkelakuan jauh lebih baik berbanding sebelum ini. Jauh lebih baik. Apa yang berubah dalam 2 hari sejak dia kata tidak perlukan bantuan? Semua pengkhianat dan NATO patut dibubar. Hampir tiada apa, kecuali kenyataan-kenyataan ini. Saya juga ingin mengingatkan, di sini penting untuk memahami apa yang menjadi pemangkin kepada tindakan Eropah. Kenapa orang Eropah baru beberapa hari lepas kata ini bukan perang mereka dan tidak mahu terlibat, tetapi kini mereka bersedia sertai usaha buka sekatan Selat Hormuz. Pemangkin utama ialah harga gas. Harga gas di Eropah naik 35%
kepada lebih 67 euro setiap megawatt jam. Sejak Perang Amerika Syarikat dan Israel di Iran bermula, harga gas di Eropah naik lebih 2 kali ganda. Punca kenaikan harga yang mendadak adalah serangan peluru berpandu oleh Iran ke atas bandar perindustrian Ras Laffan di Qatar. Dan kini, Syarikat Minyak Nasional Qatar, Qatar Energy, telah mengesahkan kebakaran besar-besaran dan kemusnahan ketara di fasiliti yang membekalkan 20% ekspor gas asli cecair dunia. Fasiliti gas Habshan di Abu Dhabi turut ditutup akibat serpihan peluru berpandu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersedia bertindak balas jika serangan ke atas infrastruktur Qatar berulang. Namun, beliau memutuskan untuk tidak memberi sebarang tindak balas terhadap serangan-serangan ini. Tarikh sambungan semula bekalan gas masih belum diketahui. Penganalisis Global Risk Management menyatakan bahawa kerja-kerja pembaikan di Qatar mungkin mengambil masa sehingga beberapa tahun. Hari ini, Menteri Tenaga Qatar, Menteri Al-Kabi, menyatakan pemulihan semua kemudahan akan ambil masa 3 hingga 5 tahun dan kos sekurang-kurangnya $26 bilion. Di pasaran dunia, berlaku kekurangan gas. Negara Eropah bersaing dengan pembeli Asia untuk mendapatkan bekalan bahan api. Di Tehran, mereka faham isu ini penting untuk Eropah. Hari ini, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan tentang sekutu Amerika Syarikat. Abbas, помогают Вашингтону открыть Ормузский пролив, рискуют стать, цитата, соучастниками в военных преступлениях. Ну, намекая на то, что Европа и Япония могут стать новыми целями для Ирана. dan memandangkan orang Eropah telah menyatakan kesediaan untuk berperang demi membuka semula Selat Hormuz, mari kita bincangkan bagaimana sekatan ini sebenarnya memberi kesan kepada Eropah. Beliau berkata, sekatan ini menyebabkan beliau dan penyokongnya berada dalam situasi Eropah perlu sertai perang ini yang tidak pernah dibincang dengan mereka. Donald Trump dikatakan melindungi bekalan gas dan minyak ke Eropah, sedangkan tiada siapa di Eropah meminta itu. Perkara sama berlaku dalam memulakan perang ini. Namun, sekatan di Selat Hormuz menimbulkan masalah pengangkutan minyak mentah, gas asli cecair dan baja, serta memberi kesan ketara kepada negara Eropah. Menurut data daripada Institut Rantaian Bekalan Vienna, Pusat Sains Kompleksiti dan Universiti Delft, negara kesatuan Eropah yang paling terjejas akibat perang ini ialah Itali. Setiap tahun, Itali membeli barangan dari negara Teluk Parsi dengan jumlah keseluruhan hampir $10 bilion. Daripada jumlah itu, kira-kira $4.5 bilion adalah untuk gas asli cecair dari Qatar dan lagi $3.2 bilion untuk propana. Tetapi di sini tidak perlu terkejut. Memang pelik jika Itali dengan kedudukan geografinya tidak membeli gas dan propana dari Qatar. Belgium juga dalam ancaman besar. Paling terkesan ialah Zeebrugge, di mana gas asli cecair dari Qatar diimport setiap tahun bernilai kira-kira $6 bilion. Selain itu, sebahagian besar perdagangan berlian dari Emirat Arab Bersatu juga melalui pelabuhan Antwerpen. United Kingdom mengimport barangan hampir $13 bilion setahun dari negara Teluk Parsi dan merupakan negara paling terjejas di Eropah. Tetapi Jerman dan Perancis, ekonomi Perancis adalah antara yang paling kurang bergantung kepada negara-negara tertentu. Mereka paling kurang bergantung kepada perdagangan dengan negara Teluk Parsi. Oleh itu, tidak hairanlah Menteri Pertahanan Jerman berkata, "Dengar sini, ini bukan perang kami. Kenapa kami perlu terlibat dalamnya?" Jerman mengimport barangan dari negara-negara Teluk Parsi bernilai kira-kira $5.7 bilion setiap tahun. Dan sebahagian besar daripadanya, iaitu sebanyak $4.2 bilion, datang dari Emirat Arab Bersatu. Anda mungkin berkata, $5.7 bilion juga jumlah besar. Maksudnya, Jerman sebenarnya tidak menerima sepenuhnya dari negara-negara Teluk Parsi. Dan di sini penting untuk dinyatakan bahawa kebanyakannya melibatkan import kapal, kapal layar dan peralatan industri, bukannya sumber tenaga.
Qatar membekal barangan bernilai $0.6 bilion iaitu $600 juta, kebanyakannya dari penjualan propana dan gas khas. Jadi di sini timbul persoalan besar. Mengapa sebenarnya Jerman perlu terlibat dalam perang ini yang dimulakan secara peribadi oleh Donald Trump, yang sangat penting malah tanpa berunding dengan sekutu NATO dari Jerman? Saya tidak bincang tentang betul atau salahnya perang ini. Tiada siapa menafikan hakikat bahawa, ya, Iran mungkin telah membangunkan senjata nuklear. Bahawa Iran benar-benar menakutkan seluruh rantau Timur Tengah. Tiada siapa mempertikaikan Iran adalah kejahatan besar. Tetapi yang dipertikaikan ialah mengapa Trump memutuskan untuk memulakan perang secara bersendirian tanpa berunding langsung dengan sekutunya. Dia sendiri memutuskan untuk memulakan perang ini dengan menyatakan bahawa dia akan menang dalam beberapa hari pertama. Kemudian dia datang kepada sekutunya dan berkata, "Dengar sini, kenapa kamu semua tidak membantu saya?" Patutkah mereka? Kerana dalam operasi sebelum ini di Iraq dan Afghanistan, mereka tetap berkoordinasi dalam Pakatan Atlantik Utara. Di sana, Presiden Amerika Syarikat berkomunikasi dengan sekutu sebelum operasi ketenteraan dan menilai bagaimana mereka boleh membantu. Setiap sekutu menentukan penglibatan mereka sebelum operasi ketenteraan dimulakan. Namun, Trump terus mulakan operasi ketenteraan. Maaf, sebelum ini dia telah menghina semua sekutu Eropah. Dia menghina, merendahkan, malah kenakan tarif perdagangan pada mereka. Kemudian dia tanya sekutu, kenapa tak tolong dia? Sekarang penyokong Donald Trump bising. Jadi, bagaimana dengan Eropah? Eropah sudah melampau. Donald Trump melindungi Eropah daripada Iran. Tetapi Eropah tidak mahu terlibat dalam perang ini. Pertama sekali, tiada siapa pun meminta Donald Trump untuk memulakan perang ini. Kedua, sekutu perlu berbincang. Mereka memulakan perang dengan yakin, sombong dan angkuh. Katanya tak perlu, tapi akhirnya minta bantuan juga. Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini. Langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Jika episod ini menarik dan bermanfaat untuk anda dan anda ingin menyokong kerja saluran YouTube kami, anda boleh berbuat demikian secara keuangan melalui sebarang derma, langganan atau penajaan di YouTube. Ia sangat mudah untuk dilakukan. Semua pautan dan maklumat ada di dalam keterangan video ini. Atau anda boleh klik butang langgan dan jadi penaja di bawah ini. Anda juga boleh imbas kod QR di skrin anda. Ini cara paling mudah untuk sokong saluran kami dengan derma sekali sahaja. Saya amat menghargai apa jua sokongan daripada anda. Itu sahaja untuk kali ini. Jaga diri anda. Jumpa lagi.